Grup Barcode ni adalah grup kat sekolah-sekolah anak-anak kita yang kalau dia stres, kena marah dengan cikgu, kena hamu dengan mak ayah, kerja sekolah tak siap, diorang akan kelar tangan diorang. Ni nak masuk grup Barcode tu, dia kena kelar. Dan tuan-tuan, saya tak sikit yang saya tengok tangan-tangan anak-anak kita yang diorang kelar sendiri tangan tu. Dan kelar tangan ni, saya ingat lagi laporan daripada PDRM Bukit Aman, diorang akan ada dua tempat dia akan kelar. Pertama dekat sini, agak kedua ni, dekat bahagian dalam peha. So kita tanya, kenapa kelar tangan ni? Kenapa nak kena kelar bahagian dalam peha ni? Kenapa? Saya sendiri dengar jawapan daripada orang yang kelar tangan, dia kata, kerana bila saya kelar saya punya tangan ni, saya boleh melupakan seketika kesakitan dalam hati saya. Saya bila dengar macam, kenapa sampai macam tu? Banyak lagi cara lain, boleh naik jet ski kat Langkawi kan, boleh naik banana boat kan, boleh naik roro. Kenapa pula lah kau nak kena kelar-kelar tangan ni? Tapi tuan-tuan, sebab kita mungkin tak ada kat tempat mereka. Masa mereka sihat, mereka pun pilih untuk tidak kelar. Tapi bila terlalu tertekan, manusia akan buat pilihan yang tak berapa bijak. Sebab itulah tuan-tuan, tekanan yang banyak kita alami kat tempat kerja. Tuan-tuan, mana ada tempat kerja yang tak ada tekanan, tuan-tuan? Mana ada tempat kerja yang tak ada masalah? Mana ada rumah tangga dan kehidupan yang tak ada ujian? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah jadikan kematian dan kehidupan ni memang untuk Allah uji siapa yang paling baik amalan dia. Tuan-tuan, kod mana pun kena uji, kod mana pun ada tekanan. Saya tak naklah, saya tertekanlah kat tempat kerja. Tuan-tuan, sebab kita ada di dunia, memang sini tempat dipanggil Darul Imtihan, tempat untuk diuji. Tuan-tuan, kalau kita ataupun kita ada satu department kawan-kawan kita yang dia tertekan dan dia tak tahu nak buat apa, at least kita boleh bantu. Sebab ingat, tekanan dia akan menjurus pada buat pilihan yang bodoh, pilihan yang tak tepat, dia akan merosakkan kehidupan.